korang cari headlamp warna hitam. Tapi bajet korang tak tinggi, korang kena tengok video ni sampai habis. Ini dia black dot headlamp sensor. Jom kita review. Berat headlamp ni cuma 71 gram dan bateri kapasiti dia 900 mAh. Headlamp ni dia rechargeable tau. Ni tempat untuk korang charge. Dia juga bagi kabel Type-C. Untuk lumen dia 180 lumen dan juga dia boleh bertahan 3 ke 20 jam bergantung pada mod yang korang guna. Untuk charge dia pula ambil masa dalam 2 ke 3 jam. Headlamp ni ada 6 mod tau. Korang onkan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paling best dia ada sensor. Ni kan korang on. Untuk strap ni korang boleh adjust tau. Korang yang mana nak dapatkan, boleh dapatkan sekarang dekat Outdoor Concept Space UA Mall Shah Alam. Harga dia bawah RM90 je. Jadi jangan lupa like, follow and share untuk video seterusnya. Bye!